Alah, bitter siang kau. Bersamamu dalam terik dan hujan. Kau tahu Malaysia? Cepat, nanti bapak aku nanti. Elah je. Aku? I kata nak beli keropok tau. Weh, dengar dah weh. Hoi. Tak aku yang kat tengah. Untuk jadi milik. RM8. Sabarlah weh, aku nak ambil tak aku. Ni buat satu. Terima kasih. Jimat. Lagi ingat kau cakap weh. Apa benda ni? Jatuh tapi aku menjumpa kau. Aku tak boleh Si Airila, piwak harmoni peti tak. Pernah hati mencari penggantimu. Ada diri. Kenapa ambil 6? Kenapa tak ambil 4 juga? Negatif 6 nak pergi 4 tu jarak dia 6 weh. Ya ke? Lah at least hampir betul. B. Dalam markah 1/2. Ada macam tu? Ada weh. Kan aku cakap? Elahai. Tidak boleh. Alah, formalnya. Negatif. Tambah kenyal. Tambah. Dapat 2 pun 2. Tambah 2 pun 2. Tambah. Saya nak dapat betul lah. Slow sikit. Macam DIY lah, bye. Lepas ni apa? Asal aku dapat macam pelik je. Rosak. Dah boleh ni kau buat. Boleh dah. Duduk mana? Oh. Dah dah ampang ikut ni. Ya, itu dia. Weh, betul. Cikgu betul. Bukan nama tapi hati. Begitulah kita. Betul weh. Sabar. Aku dah boleh ajar dah adik-adik aku kan. Oh ni 4, ni 6. Yang 6 lagi besar daripada T. T lagi besar daripada T. 4. Ni aku ke betul ke kau yang betul? Dua-dua salah. Oi, wah. Macam mana weh? Tekan menu. Tekan B. Boleh pilih mana-mana. Masuk je. Kena buat. Slow sikit. 1, 2, 3. Ni kencing ke? Alah, mangkap ni. Kakak ni jelip pula. Kemam. Alah, bitter siang. Cakap slow sikit. Gila pula. Apa itu tunjuk dah? Mana tu? Jangan kata semua. Kita diam tak siapa bising Diam. 1,5. Kalau aku bawa kite, aku dah boleh beli aiskrim. Ni kat aku. Aku boleh. Hati-hati laki kau bayar balik. Bungkus. Dia ada sama dengan kat sini. Siapa nak balik weh, bising weh. Siapa nak balik weh? Boleh balik. Kau cuba jangan bising, kau buat kerja kau. Apa juga? Kau dah test, kau dah mendung. What's bad? Alah benda tu tadi kau suruh turunkan brightness. Lepas tu dah mendung pula. Ni tu kan. Tu tak ada gelap. Lepas aku punya ni iPhone 8 tambah 10 18. Okey dah kena edit dah. Kau nak post dah. Okey. Weh gelap sangat. Bisi apa tu? Nak tengok nak kiranya. Bising lah cikgu. Saya nak tanya soalan ni. Okey, siapa nak balik lah dulu. Yes. Dah soalan. Lama tak tunggu ni. Sama dengan kosong. Betul. Juta. Mana pun buat juta. Kau nak aku jawab apa? Amira kat buku ya. Pakai buku saya.
Luar bandar, pedalaman. Dia orang tak elok sebenarnya tahu tak. Daripada industri besar. Habis tu kau pun jual body. Jual body kereta. Cikgunya siapa cikgu? Cikgunya siapa? Dia dah Sikandar juga cikgu kan? Nama tu. Tagih. Dia tagih yang tu kan? Aisyah Rasikal. Ya, saya dengar. Kita punya. Cantik. Punya. Aku macam kata Terpaling Inggeris lagi. Tak baiklah kau ni. Biarlah nak sebut macam tu. lagi cultural. Dia lebih-lebih buat ni. Tak tadi perai tu. Kepala. Cikgu. Nak tanya. Peroi tu macam mana? Pasir tu macam mana? Peroi dululah. Lawak budak target. Habis. BM. Janganlah weh, kan punya rumah kau aku campak aku punya budak kau. Dajal. Berdazar. Saiz. Ni saiz apa? Ni tak ada kasut. Kenapa orang? Aku tulis 5R ingatkan 5 raja. Dia 2 kali ganda Nazira. Cikgu. Amira kata pokok tu 2 kali ganda saya. Bukan meranti ke? Bukan meranti. Mahal lah balak. Mira weh. Mira yang cakap cikgu saya terus translate je. Asal translate. Gigit patah mati. Cikgu, pokok durian tak guna ke? Durian. Pasal lempak ni cikgu. Lempak ke? Lepas tengah. Selepas. Lepas tengah. Kau ada pasal beris. Dia tengah. Lepas sekolah menengah. Bahasa menarik tu. Kau dah gemuk je. Badan ni pun tak ada. Boykot Maggi. Dia mendapat rasa semalam dia menangis aku balik rumah. Buruh. Kau buruh panas-panas ni. 2. Alhamdulillah. Tak bukan. Sabar jatuh kan. NS overnet. Overnet. Janganlah. Oi, terang sangat terkekak. Jauh tak ya? Perempuan ni Panen tu aku punya tau. Awak tak atas yang pusing aku buat. Tolong kat yang nanti dia ni. Cuba nyanyi satu lagu. Bagus semua. Terima kasih Cik Nabila. Assalamualaikum. Ada sampai ke? Yang hari ini pernah melihat ni telinga. Itu Farisha. Dia ni tak ada tenaga. Au ni tak ada. Saya rindu. Dia ada kawan mana? Ada. Kau pun sama je. Kau rasa aku rasa kan aku habis sekolah baru aku jadi macam ni. Tak tahu. Dislocate. Kentut sana jauh-jauh lah. Nak kentut bagi tahu orang. Nanti baru tuduh kau. Kau tengok dia kata kentut, nak kentut je lah. Dia pernah kentut kalau Sandra weh. Pergi kentut. Yelah, 60 betul.